Untuk video hari ini saya nak tunjuk abang untuk kita punya troli lipat ni tau. Untuk troli lipat ni kita datangkan dengan dua version, iaitu untuk tayar kecil 4cm dan juga tayar besar untuk 6cm. Manakala untuk saiz box ni adalah sama sahaja. Untuk panjang troli lipat ni adalah 39cm. Untuk dia punya lebar adalah 34 dan tinggi untuk kita punya troli lipat ni adalah 37cm sahaja. Untuk kita punya troli lipat ni hanya 3.1 kg sahaja tau. Untuk pemegang troli lipat ni dia boleh extend sehingga 85.5. Untuk kita punya troli lipat ni, bahagian dalam dia boleh memuatkan sehingga 50 liter dan juga dia boleh support sehingga 20 kg. Jom saya tunjuk abang untuk cara kita nak lipat kita punya troli lipat ni. Untuk saiz lepas kita simpan kita punya troli lipat ni, saiz dia adalah 37 dan lebar hanya 8.5 kg sahaja. Kalau abang berminat nak dapatkan kita punya troli lipat ni, boleh dapatkan dengan tangki sekarang. Kita jumpa lagi untuk next video. Bye!